Krishna, betul ke masalah varicose vein sukar dirawati? Apa kata pakar vaskular? Sebenarnya penyakit varicose vein ini kebanyakannya dirawat secara konservatif dengan menggunakan compression stocking seperti dekat sini, dan rawatan untuk pembedahan biasanya dicurahkan kepada pesakit yang dengan komplikasi seperti perdarahan, kaki yang bengkak ataupun ulcer. Dan kaedah untuk merawat penyakit varicose vein ini sekarang ni bukanlah sukar, malah agak simple sahaja dengan secara kaedah minimally invasive seperti laser, radio frequency ablation ataupun glue seperti ini, di mana parut daripada pembedahan ini hanya sebesar 1 hingga 2 mm sahaja. Jadi rawatan untuk varicose vein ini agak mudah dan tidak menakutkan. So sekiranya anda mengidap penyakit varicose vein, dapatkanlah rawatan secepat mungkin. Baik, terima kasih Dr. Krishna.